Ini adalah Saidah Cafe. Saidah Cafe ini juga adalah pihak yang menaja penginapan saya. Jadi Saidah ke Sadiah? Oh, dia punya vibe lain macam Saidah Cafe ni. Kalau kita tengok, kopi dia punya area pakai kontena belah ni. Ni kopi punya area. Lencikang belah tu. Nampak lencikang belah tu. Lepas tu dia macam ada banyak belah bahagian makanan lah. Mana kata okey, belah sini belah platform. Ini ada belah platform. Platform ni kalau waktu siang kita nampak ni bendang lah. Style tu dia buat platform sini. Tengok platform. Platform dia macam ni, nampak? Ni bendang. Balik tu siam. Nampak sini ada tempat lagi makan. Itu konsep macam kemah-kemah pula. Memang ni macam betul ni Cafe ni. Saya pun tak sure apa menu yang ada. Jadi nak tahu lebih lanjut, marilah kita tengok. Ini nasi goreng chicken chop. Dia ada dengan sambal macam sambal belacan. Itu sos black pepper kan. Ini pula nasi goreng bonda. Nampak menggiurkan untuk kami yang memang kelaparan. Ini di mana? Di Saidah Cafe. Kampung mana? Kampung Wang Ulu. Ziau.